Tuan, saya mau cakap sikit pasal kita membandingkan Sarawak dengan Sabah. Sarawak sangat maju GLC dia yang menguruskan mineral. Sebab mereka menjalankan operasi syarikat dengan berintegriti, Sarawak Energy, beramanah. Kan? Kita punya Sabah, lihat dia menjadikan GLC itu sebagai kubur dia cari wang. Betul. Wang apa? Wang haram, wang rasuah di situ. Itulah beza dia. Bukan ketua menteri, mohon maaf. Premier Sarawak ni, lihat berapa bijak, berapa pandai orang mentadbir. Sekarang negeri Sarawak. dia estimate value dia punya mineral 1.25 trillion. Ya. Itu baru yang Menteri Natural Resources. Ya. Yang ini yang terbaru pada Julai 2024. Satu saya tanya Datuk. Katalah kerjaan ini bertukar, kerjaan baru. Dan kerjaan baru ni membenarkan Datuk masuk ke Sabah, tidak ada masalah lagi, tiada halangan. Apakah Datuk masih berminat untuk melabur dalam industri mineral? Jujur, saya sangat takut dah. Saya sangat takut dengan orang politik Sabah. Tak kira siapa. Tak kira lah daripada parti apa. Okey. Saya sangat takut dengan mereka. Saya sudah ada satu perasaan pengalaman pahit, fobia dengan orang politik di Sabah. Ini terang-terang merompak tau. Saya tak jangka dalam tahun 2025, tahun ni, era ini, social media dengan begitu canggih, begitu memeluasa, tapi boleh lagi kegiatan rasuah ni secara terang. Rombakan ni secara terang. Masih dianggap perkara biasa. Tidak ada rasa malu. Kalau misalnya di Jepun orang tu sudah letak jawatan. Di negara barat, dia orang ada moral yang tinggi. Ya, betul. Kita anggap perkara biasa. Tuan, ini Sabah sekarang macam itu mafia town tau. Itu YB pemimpin yang jadi mafia. Samseng Town. Dia macam Samseng Town tau. Pemimpin, bayangkan, dia yang datang mentadbir negeri, dia dipilih untuk menjaga rakyat, kebajikan rakyat, tapi dia pula jadi Samseng. Untuk cari wang, makan rasuah untuk kepentingan dirinya. Berapa bahaya tengok keadaan Sabah sekarang. Kalau di Semenanjung benda macam ni berlaku, habis sudah itu YB. Jadi benda ni hanya boleh berlaku di Sabah. Mohon maaf, saya bukan hina Sabah ke apa. Saya hanya hina pemimpin Sabah yang makan rasuah. Kalau orang Sabahan memang friendly, bagus orang Sabahan. Saya sangat suka orang Sabahan, terutamanya Sumandaknya. Paling lawa. Kalau boleh banding dengan Semenanjung, Sumandak di Sabah ni memang lawa. Jadi dalam Malaysia ada 13 negeri. Masing-masing negeri ada yang famous dia, yang terkenal. Seperti Selanjung, seperti Selangor ni terkenal dengan ini ekonomi. Seperti Pening terkenal dengan pelancongan. Apa yang Sabah terkenal sekarang, saya ingin tanya? Rasuah. Rasuah. Bila sebut Sabah, orang cakap ini negeri paling rasuah. Bayangkan, sekumpulan orang politik, 15 orang terlibat dalam rasuah. Ini merompak hasil bumi Sabah secara berkumpulan. Pemimpin-pemimpin yang menerima duit rasuah ni, tidak wajar lagi rakyat Sabah akan sokong dalam pilihan raya akan datang. Of course, pasti tu. Kamu mau menyokong seorang yang makan rasuah? Seorang yang mengkomplot untuk dia punya kepentingan? Yang mempunyai kerakusan untuk masa depan dia? Bukan untuk rakyat, bukan untuk kebaikan Sabah. Total video yang Datuk buat, berapa banyak? Belas, lebih daripada sedozen tu. Lebih sedozen, banyak lagi. Ada lagi lah akan. Ada tuan, ada banyak lagi. Termasuk yang ada orang cuba halang saya masa tu, itu pun saya ada rekod juga sebenarnya. Di dalam Malaysia kini, Datuk pernah ada menyatakan di mana Datuk pernah dapat satu ugutan bunuh ada ya? Ya, betul. Saya ada buat report polis masa tu. Bayangkan hari ini sampai muka saya pun sudah terdedah. Muka saya, masa tu saya masih lagi status pemberi maklumat. Bayangkan berapa busuk, berapa jahat mereka untuk paksa saya ditampil di depan. Sehingga dituduh ke mahkamah, saya tak boleh lagi sembunyi. Jadi, apa lagi saya mau takut? Mau bunuh-bunuhlah. Apa lagi mau takut? Saya jantan sekarang. Mula-mula memang saya takut. Sekarang saya tak kisah sudah lah. You mau bunuh, saya bunuhlah. Kan? Sebab kenapa? Sebab saya sedang mendedahkan satu skandal rasuah yang terbesar dalam Sabah. Yang melibatkan belas-belas orang yang berhormat wakil rakyat. Pemimpin-pemimpin politik. Parti-parti presiden. Bayangkan. Saya terima masa tu awal-awal
awal-awal pendedahan skandal ni. Masa tu masih belum lagi dedah ini video semua. Hanya ada sikit bunyi-bunyi dalam berita. Dia cakap AI. Nah, yang AI tu saya kena tuduh sekarang. Masa tu dia kata apa? Dia kata itu video adalah AI. Sekarang terbukti SPRM punya forensik terbukti itu sah. Kalau tidak sah, ya memang SPRM belum mendedahkan laporan tu. Tetapi kalau itu bukan sah, macam mana dia akan boleh dituduh? Betul tak? Betul. Jadi dia malu sendiri sekarang. Bukan? Okey Datuk, kita bercerita antara hubungan antara dunia korporat dan politik. Ramai yang melihat kadang-kala ahli perniagaan seolah-olah perlu bergantung kepada sokongan politik untuk bergerak. Dari perspektif Datuk, adakah ianya merupakan realiti yang tidak dapat dielakkan atau sekadar persepsi? Bagaimana Datuk? Itu memang realiti. Bukan realiti saja. Itu adalah kepastian. Wajib. Kenapa? Sebab orang politik yang dipilih sebagai pemimpin kerajaan negeri, mereka yang melaksanakan dasar. Mereka yang mewujudkan dasar. Dasar tersebut akan memberi kesan kepada bisnes. Jadi, sebagai seorang businessman, mau tak mau, kita kena mematuhi dasar kerajaan. Jadi, dasar kerajaan tu, yang buat dasar tu orang politik, dengan kita, dengan orang businessman, harus ada satu hubungan bagus. Sebab tu, bisnes dengan politik memang ada hubungan. Jadi saya di sini, saya ingin mengesyorkan bahawa kerajaan Malaysia mewujudkan sistem dana politik seperti US. Seperti US. Businessman boleh memberi sumbangan secara terang. Secara direct, terang. Hari ini saya boleh keluar membuat pengumuman bahawa saya mau beli 10 juta sumbangan politik kepada ini parti A, ini parti B. Begitu. Macam kita lihat Tesla punya bos Elon Musk. Bagaimana dia menyumbang kepada Donald Trump. Itulah namanya politik sebenarnya. Itu yang politik yang betul. Yang kita harus belajar. Bukan politik yang sekarang. Ada satu Datuk yang saya sentuh. Saya baca dalam media sosial. Dia kata bila Datuk Albert Tay tidak mengaku bersalah, bermakna perlakuan rasuah tidak berlaku. Itu orang bodoh. Dia tak pernah pergi mahkamah. Sebab tu orang cacat yang itu otak cacat tu bila dia bersuara, dia akan memaparkan dia ni bodoh. Kenapa? Dalam mahkamah apabila pendakwa raya baca kertas tuduhan, adakah saya boleh cakap, "Oh, saya hanya setuju ini, tak setuju itu, setuju ini, tak setuju itu"? Tak boleh. Bila dia baca tu kertas tuduhan tu 2 muka surat. Dalam tu banyak benda saya tak setuju. Tetapi masa itu saya tak boleh cakap, "Oh, saya hanya setuju saya setuju sebahagian tak setuju sebahagian." Tak boleh, tidak dibenarkan. Sebab tu saya terpaksa tidak mengaku. Not guilty. Not guilty sebab saya mau minta bicara. Bila dalam proses bicara tu baru saya boleh mengasingkan. Itu kita banyak kali jelaskan. Saya kata dia tidak mengaku bersalah, perbuatan yang memberi duit itu salah. Tetapi pemberian duit sudah berlaku. Ya, Tuan. Tuan orang bijak. Jadi cyber trooper itu kadang-kadang mereka ni disuap. Bos mereka berak sini, mereka mau cuci, tak sempat lagi cuci berak ni, kena cuci berak situ. Bayangkan. Jadi keluarkan naratif yang bodoh. Itulah senjata dia orang sekarang. Yang cacat. Jelaskan, saya kata perbuatan rasuah berlaku. Cuma dia tidak mengaku perbuatan dia memberi itu salah. Yang menerima itu salah. Cuba kalau pendakwa raya, dia baca itu kertas tuduhan, Albert Tay, adakah kamu dipaksa untuk bayar rasuah ini? Sebab dalam keterangan saya kepada SPIM itu, saya cakap saya dipaksa. Mereka minta. Bukan saya bagi sogok mereka minta. Mereka ugut. Syarat kelulusan. Ya. Tapi apabila tuduhan berlaku, saya tak boleh mengaku benda tu. Saya mengesahkan ada dalam kandungan pertuduhan tu, ada juga saya setuju. Tapi dalam masa tu dia hanya bagi dua jawapan saja. Mengaku atau tidak mengaku. Jadi saya harap ini cyber dropper ini kita panggil social media ni tentera ubahan. Buat kerja pakai otak sikit, please. Bagi penjelasan. Kadang-kadang orang keliru. Ya, betul. Pun banyak kali membuat penjelasan, tapi lebih baik Datuk Albert yang cakap begitu.
Saya kira ini satu penjelasan yang amat terang lah. Sekarang ni saya kira netizen sudah mula menyedarilah mengapa tindakan Dato' Albert bertindak sedemikian. Namun ada mungkin netizen menimbulkan rasa kecewa lah apabila Dato' Albert mengatakan yang SPRM tidak memberikan kerjasama sehinggakan Dato' terpaksa membawa video ke luar negara untuk dianalisa. Jadi adakah Dato' rasa kerajaan sekarang ni kerajaan yang stabil ataupun kerajaan yang perlu diperbaiki? Memang perlu diperbaiki. Memang masalah kerajaan sekarang ada masalah besar sekarang. Terutamanya SPRM ni ditunggang sebagai senjata pemimpin tertinggi dalam kerajaan. Okey? Jadi siapa jadi pemimpin kerajaan semasa, dia akan pakai kuasa SPRM untuk tangkap dia punya musuh. Siapa yang bekerja sama dengan yang aku dengan pemimpin tersebut, kamu selamat. Tak kiralah kamu ni terlibat dengan rasuah besar ke kecil ke, kan? Jadi sekarang ni saya nampak SPRM, sebab tu saya tak pernah blame pegawai penyiasat tau. Saya pun nampak mereka, saya pun kasihan tau, jujur. Sebab mereka hanya ikut arahan. Mereka pun makan gaji. Sebab tu saya tak pernah blame mereka tau. Mereka pun selalu cakap dengan saya, mohon maaf lah. Datuk, begini. Tapi Datuk, rakyat Malaysia ini sudah bijak sekarang. Dulu pun sebelum pilihan raya 2018, Datuk Seri Najib diberitahu tidak ada kes. SPRM kata tidak ada kes. Begitu juga pihak polis. Tetapi rakyat bijak melalui laporan-laporan daripada Sarawak Report dan sebagainya, isu 1MDB, rakyat menolak BN kerana Najib. Dan saya percaya di Sabah, bukan lagi ini persepsi, orang nampak video. Orang nampak apa yang berlaku, melibatkan berapa YB? Lebih daripada sedozen. Lebih daripada 12 YB. Saya percaya orang Sabah pun bijak melihat. Ini bukan lagi persepsi. Dulu ini terang dan nyata ni Pak Mus. Dulu Najib hanya persepsi, tidak ada dibawa ke mahkamah, tidak ada video, hanya cakap-cakap dalam media sosial. Najib menggunakan duit 1MDB, menggunakan duit SRC. Akhirnya sebuah kerajaan yang memerintah 60 tahun kalah. Ini dalam DRS ini terang-terang, video semua nampak. Kadang-kadang jadi bahan lawak. Yang mempertahan itu seperti Dato' Albert katalah, itu adalah cyber trooper. Yang menjual kerajaan DRS hari ini adalah daripada cyber trooper. Tapi rakyat sebenarnya nampak apa yang berlaku. Tuan tahu, zaman sekarang bayangkan Perdana Menteri dia guna 263 cyber trooper pun boleh digorek keluar. Beberapa minggu lepas. GRS cyber trooper kita sudah alert. Tapi hanya buktinya belum cukup. Ada software sekarang boleh detect tak. Benda macam ini, pakai cyber trooper macam ni, ini sudah outdated. Di US, di UK orang tak pakai tak. Jadi, mintalah mereka spend money, cari orang bijak sikit untuk buat kerja. Mau buat naratif pun kena pandai sikit. Jangan buang 8-9 juta tu. Ambil saya. Saya jadi kau punya ini penasihat media. Ambil Pak Mus lah. Ambil 8-9 juta buang cari orang yang bodoh dia pergi buat kerja. Jujurlah. Mohon maaf lah kalau kasar sikit lah. Lagi satu Tuan, saya ingin maklum sikit lah. Cerita sikit. Beberapa bulan lepas saya nampak satu laporan daripada SPRM. Berkata, penjawat awam yang paling banyak terlibat dalam rasuah. Saya rasa Tuan Mus pun pernah baca kan artikel ini kan. Saya hari ini ingin memberitahu kepada SPRM, kepada seluruh rakyat Malaysia. Jika ahli politik masuk dalam senarai, penjawat awam tepi. Ahli politik adalah orang yang terlibat paling banyak makan rasuah. Bukan penjawat awam. Terutama di Sabah. Ya, terutama di Sabah. Bayangkan, penjawat awam makan rasuah 1,000, 2,000, ditangkap, dituduh, direman. Ahli politik makan juta-juta, ada video rakaman lagi bahawa dia mengesahkan saya mengaku saya ambil wang tersebut. Masih bebas. Derma, dia bilang derma. Dia bilang derma. Dia mau calon lagi. Masih mau calon lagi. Dia punya muka boleh tahan dah berapa inci tebal dia punya muka. Saya rasa ini peluru tembak pun tak boleh masuk ini. Jujur, gajah punya kulit pun kalah dia. Ini jujur. Bayangkan,
dia mengaku sendiri, ya saya ambil wang ini. Dia kata sumbangan politik. Bila saya mencabar, 10 kali mencabar, tak berani buat laporan polis. Sebab kenapa? Sebab badan dia tahi. Dia salah. Apa yang menyebabkan Datuk sekarang begitu confident? Satu hari nanti apa yang Datuk perjuangkan ini akan berjaya. Apakah selepas kerajaan Sabah baru memerintah, ataupun macam mana cara dia supaya Datuk berpuas hati terhadap what is the result yang menyebabkan Datuk akan rasa senang hati? Sekarang ni pada pilihan raya PIN Sabah bulan depan ni, majoriti pengundi adalah orang muda. 900 lebih ribu. Jumlah pengundi ada 1.7 juta. 900 adalah orang muda. Orang muda sebenarnya sudah tahu berapa worst, berapa rosak ini kerajaan. Ini GRS. Jadi saya percaya mereka akan buat pilihan terbaik. Apabila ini GRS kalah, ini Haji G, Masidi, Arifin Arif, ini Masyong Bana, ini Sheikh Helmi, ini Joe Hakim, ini apa nama, Jeffrey Ketengan kalah semua. Itulah masa mereka akan menerima hukuman yang sewajar dan sepatutnya. Datuk berpuas hati kalau sebenarnya. Saya hanya mahu menuntutkan keadilan. Mereka dibawa ke mahkamah, dituduh, dibicara di mahkamah. Saya bersedia menjadi saksi. Saya bersedia. Bayangkan, adakah 15 orang ni memperbodohkan saya, ke saya satu orang yang sangat pintar boleh memperbodohkan 15 orang yang berpendidikan tinggi? Mereka ni berpendidikan tinggi. Berjawatan menteri. Berjawatan menteri. Ada yang doktor, ada yang lawyer. Macam mana saya satu budak, orang muda, boleh memperbodohkan mereka? Tanyalah seluruh rakyat yang, silalah mereka yang buat penilaian sendiri. Ke mereka memperbodohkan saya? Betul tak, Tuan? Saya satu orang melawan semua orang. Datuk begitu excited untuk buat perniagaan, akhirnya percaya mereka akan bantu. Saya tak kira apa bangsa, apa agama, semua orang pun, manusia pun dia percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan ada mata, dia nampak siapa jahat, siapa orang baik. Saya percaya Tuhan akan sentiasa memberkati, merahmati saya supaya saya boleh tembus ini perjuangan ni, supaya saya boleh menuntut keadilan ni di mahkamah, supaya memastikan mereka menerima hukuman tersebut. Okey, Datuk. Sebagai seorang usahawan, sudah tentu keputusan perniagaan mempunyai had risiko dan kiraan pulangan. Di mana Datuk gariskan sempadan antara risiko yang wajar dan keputusan untuk berundur atau cut loss dalam konteks pelaburan di Sabah? Contoh, pelaburan ni saya bawa 10 juta. Contoh, dalam kita punya bajet hanya 10 juta. Kalau lebih daripada 10 juta, kita mundur. Kita cut loss dah. Sebab kita tak mampu dah. Itu kalau lebih itu sudah luar daripada kawalan kami, jangkaan kami. Apa yang berlaku di Sabah sekarang, apabila saya masuk, saya punya wang, modal ada sekian, selepas ditipu, selepas diberdayakan, ditipu, di-scam semua wang tersebut, lepas tu saya mundur. Apabila saya mundur, saya sudah habis, saya tak ada wang sudah. Kehidupan saya sengsara. Saya lawanlah dia orang. Lawan dia orang habis-habis. Kan? Ada satu maklumat, Datuk. Sebenarnya apabila Datuk masuk ke Sabah sebagai new player dalam bidang mineral, sebenarnya Datuk masuk ke satu kandang orang lain yang orang lain punya. Yang nama lebih kurang nama Datuk juga. Betul. Jadi dia adalah salah seorang yang menyebabkan lesen yang diberikan kepada Datuk itu dibatalkan. Sebab dia mengaturkan satu pelabur lain daripada luar negara. Dan akhirnya semua kelulusan awal yang diberikan kepada Datuk itu dibatalkan. Jadi itu kepahaman saya. Mungkin Datuk boleh. Memang betul. Wah, Tuan punya risikan pun boleh tahan juga, Tuan. Hebat juga, Tuan Musa. Apabila kita masuk Sabah, ada warlock dia. Warlock ni sudah lama di sana, berpuluh tahun. Mereka sudah ada kekuatan yang luar biasa. Jadi apabila kita orang muda masuk, orang tersebut yang tadi Tuan sebut tu, dia datang pau saya tahu. Dia pau saya 50% saham syarikat saya tahu. Kena bagi dia free supaya masuk dia punya tempat. Dia, orang tu adalah pemilik itu konsesi balak. Dalam kita punya Land Ordinance Sabah secara jelas, balak di atas muka
atas tanah tu kamu punya. Di bawah tanah tu kalau saya dapat lesen cari gali, saya boleh masuk. Tanpa halangan. Kamu tak boleh halang saya sebab kamu hanya ambil tu balak. Saya buat tanah punya kerja. Dia datang pau saya, itu lebih gelap daripada kongsi gelap pun. Dia minta 50% saham. Okey, saya tak bagi, saya tak layan. Jadi betul lah saya. Betul. Saya tak layan. Tak layan, dia tunjuk gangster, tunjuk dia punya something. Halang sini, halang sana. Tetapi saya ingin bagi tahu, kalau kerajaan sekarang jatuh, backup dia siapa? Haji G. Haji G. Saya tahu ada orang-orang dia backup lagi. Orang-orang besar backup dia. Saya bagi tahu, kamu tidur, mungkin dia tidur tak lena sekarang. Sebab dia nampak situasi sekarang sudah tidak stabil. Tidak stabil, gegar sudah. Okey. Saya bagi tahu, jika kamu back dekat kerajaan sekarang GIS ini, jika dia runtuh, kamu saya rasa kamu akan terima balasan yang sepatutnya. Apa yang kamu buat ni? Kan? Saya akan bongkar lagi semua benda ni. Apa yang kamu buat ni saya akan bongkar. Telanjang semua. Okey, Tri. Bagus. Itu soalan saya yang paling akhir tadi itu sebab saya rasa dia cuba mengawal hasil. Dia sekarang ni ada lebih kurang 100 ribu hektar lebih Tuan Mus lebih. Ya, yang terbaru adalah lebih dia dapat dalam 100 tahun konsesi. Jadi saya rasa dia tidak mau orang lain, orang luar mengganggu dia. Dia nampak anak muda ni begitu agresif, dia pun rasa terancam lah. Tercabar lagi ya. Tercabar. Saya rasa kalau ada soalan lain, saya rasa saya punya soalan cukup sampai di situ, Datuk. Saya ucap terima kasih sebab saya cari, Datuk, beberapa ni saya takut isu mineral ni mati begitu saja. Sedangkan ini isu sangat penting untuk masa depan negeri Sabah. Isu mineral ni tidak akan mati selagi Albert Tay hidup. Selagi Albert Tay hidup, saya akan memperjuangkan. Kita harap Albert Tay jangan mati. Jadi saya sentiasa percaya Tuhan nampak perjuangan saya, sentiasa Tuhan akan memberkati saya untuk meneruskan perjuangan ini. Okey, kalau gitu kita akhiri podcast kita pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Dato' Albert Tay. Sama-sama, sepatutnya kerana saya amat menghargai sudi berkongsi. Datang jauh ke Kuala Lumpur. Topik kita pada hari cukup hangat topik kita hari ini, Pak Mus. Cukup hangat. Ya. Saya sangat puas hati. Ya, dan kepada anda di luar sana jangan lupa untuk follow, like and share di setiap media sosial podcast Sekali Ketuk sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam damai.